Okay korang, aku dah beberapa bulan dah aku pakai iPhone 17 Pro Max ni. So basically iPhone 17 series ni release berapa bulan lah? Sekarang bulan 9, 10, 11, 12. Dah 3 bulan lebih dah aku pakai. So aku nak bercerita sikit pengalaman aku pakai so far. So berbaloi ke tak? Let's go. Okay, nombor satu yang aku perasan, the moment aku pakai, aku unboxing is dia punya berat dia. Sebab untuk material kali ni kan, dia dah mula pakai, dia dah tukar dah. Apple decide untuk pakai aluminium. So aluminium ni dia lebih berat, dia kurang tahan lasak sikit berbanding model titanium sebelum ni untuk iPhone 15 series, iPhone 16 series. So berat tu memang sangat ketara sebab dah biasa pakai phone ringan kan, tiba-tiba untuk model ni dia dah sangat berat. Bagi aku punya tangan dia jadi sedikit lengah lah sebab berat. Tapi itulah sebab dia dah pakai design baru. So bagi aku berat dia tak jadi masalah sangat. Tapi kalau korang yang dah terbiasa pakai model yang sebelum ni 15 Pro Max, 16 Pro Max, korang akan notice dia punya berat dia. Ini slightly berat. And lepas tu dia dah lebih fragile actually. Lebih fragile sebab aku since day one aku adalah pakai casing sikit-sikit. But aku ada banyak tengok online punya case kan. Let's say kalau korang jatuh sikit dia akan kemek. Dia macam iPhone zaman iPhone 6 dulu tu. So bila jatuh sikit kemek. So bagi aku untuk iPhone kali ni, based on pengalaman aku pakai, aku kena lebih berhati-hati sikit sebab dia lebih fragile daripada model sebelum ni. Lepas tu pula, okay, pengalaman aku pakai lepas beberapa bulan pakai. Ini kalau korang tengok kat sini, ini action button tau. Bukan action button, camera control. Action button kat sini. Action button ni aku banyak pakai sebab kita boleh buat macam, kita boleh customize dia. So let's say kalau tekan lama-lama, korang boleh buka apps favorite korang. Cuma dekat camera control ni kan, bagi aku dia hanya sekadar gaming. Sebab honestly aku sampai sekarang aku memang tak pakai pun button ni. Sebab dia punya placement dia agak awkward lah bagi aku. Sebab jarang lah kita nak tekan sini. Sebab dia terlalu jauh tau macam ni lah. Let's say kalau aku nak ambil gambar macam ni kan, aku kena macam tu, baru aku boleh tekan ataupun control. Macam dia defeat the purpose lah. Lagi mudah untuk aku macam ni je kan, macam tu je, dia lagi cepat. And untuk as orang yang banyak consume and buat konten dekat social media di mana konten semua menegak, aku jarang ambil konten macam ni. So aku ni konten semua macam tu. So bila dekat sini butang ni tak function pun actually untuk zoom in zoom out. Lagi cepat untuk kita zoom in zoom out pakai screen je. So aku rasa fungsi camera control ni gimmick semata-mata bagi aku. And aku rasa tak perlu pun actually untuk Apple letak. Korang nak beli gadget tapi bajet belum ada lagi? Nasib baik sekarang korang boleh beli dulu, baik kemudian dengan pay later by Grab. Lepas tu nak buat ansuran 4 bulan, 8 bulan atau 12 bulan pun boleh. Lepas tu dari segi kamera pula 48 megapiksel. Bagi yang dah biasa pakai iPhone 14, 15, 16, bila korang ambil gambar dia susah sangat nak nampak noticeable feature sangat. Sebab iPhone punya kamera ni dia bukan macam Android yang lain tau. Dia ada macam warna profile masing-masing. Macam dekat dekat Huawei dia ada X image. Lepas tu dekat Xiaomi Leica. Macam dekat Honor dia pakai Harcourt Studio. Kalau Oppo dia pakai Hasselblad. Macam iPhone ni dia ada DNA dia sendiri. Dia macam dia natural sangat. So let's say kalau korang yang memang suka edit, iPhone is the best sebab korang akan ada flexibility untuk edit tu. But let's say kalau korang yang malas edit, nak ambil terus upload, dia kurang sikit dekat sini sebab korang kena bekerja keras nak bagi edit nampak cantik. Tapi as someone yang suka gambar tu sangat natural, iPhone is the best. Lagi satu pula dari segi video dia pula. Okay, dari segi video dia pula, aku rasa among yang lain-lain smartphone, iPhone is one of the best untuk ambil video juga. Sebab iPhone kan, so dia banyak social media yang dah optimize. So meaning bila korang ambil video, korang upload je dekat mana-mana social media je, dia takkan pecah. So korang boleh notice, korang akan nampak macam ambil dari original punya. Berbanding dengan phone-phone yang lain, walaupun phone lain dah optimize, tapi dia tak sebaik iPhone. Bagi aku dari segi ni, iPhone, aku rasa mana-mana iPhone pun dia okay, as long as 14 series dan ke atas.
So far bagi aku tak ada masalah. And at the same time aku tak pakai sangat sebab aku banyak shoot content pakai kamera. So ini let's say kalau aku dekat dalam situasi di mana no kamera, handphone ni boleh jadi penyelamat korang. Yang paling aku suka kamera depan dia. Kamera depan dia memang ada banyak improvement dekat iPhone 17 series ni. So basically korang bayangkan kamera depan korang boleh shoot menegak dengan melintang. So dah tak payah nak pusing-pusing dah kamera. So sebagai contohnya korang tengok macam ni. Nampak tu? Ini. So let's say kalau korang nak melintang pun boleh. Dia boleh jadi melintang macam tu. Nampak? Melintang. So meaning untuk kamera depan korang dah tak perlu dah macam nak melintangkan kamera korang nak ambil gambar. Aku dapat merasakan yang situasi ni kan mengikut pengalaman aku yang lepas. Let's say kalau nak selfie ramai-ramai dengan kawan-kawan memang sangat functional sebab dia wide, at the same time dia macam boleh melintang, so that korang tak payah nak buat macam ni dah. Everything macam ni je. Bagi aku ini one of the best features yang ada dekat iPhone 17 Pro Max yang aku pakai setakat ni. Lepas tu untuk fungsi-fungsi profesional yang lain macam ambil gambar, ambil video, log punya format. Honestly aku so far aku tak pakai pun fungsi tu sebab aku hanya user biasa sebab aku banyak pakai kamera. Edit pun pakai laptop. Fungsi tu aku rasa lah dia hanya untuk golongan profesional ya, yang memang kaki edit, very particular dengan picture dengan video quality. But untuk korang semua kat sana beli phone hanya sekadar untuk ambil gambar, ambil video, this is more than enough. Bagi aku this is macam let's say kalau korang nak spend duit, at the same time dah tak nak beli phone lain dalam masa 3, 4, 5 tahun akan datang, boleh sebab harga dia pun susah nak jatuh actually kalau korang nak jual balik. Lepas tu dari segi prosesor pula, dia pakai A19 Pro chip. Aku pakai sebelum ni aku banyak macam edit video tau, pakai CapCut kat sini, memang buka banyak gila apps. Aku notice sebab sebelum ni aku pakai iPhone 15 Pro Max, bila aku jump ke iPhone 17 Pro Max dah no more any macam lagging, memang virtually dah tak ada langsung dah sebab dia punya performance dia dah cukup power. Bagi aku overkill, let's say kalau korang nak buat macam benda basic, tapi bagi aku yang kadang-kadang ada kat luar aku lupa bawa laptop, aku boleh edit video dekat sini secara smooth juga. 4K and without lagging bagi aku dah lebih dari cukup. Main game pun best sebab dia dah level console dah. Sebab dia punya grafik dia dah ada support macam ray tracing semua tu. So walaupun game tu ambil banyak storage pun tak perlu risau sebab dia boleh pergi sejauh 2TB dia punya size dia. Let's say kalau tak cukup nak ambil gambar, korang boleh cucuk external hard disk. Nice. Okay, dari segi bateri pula, iPhone ni so far aku pakai bateri dia taklah tahan. Memang tak tahan, honestly tak tahan. Imagine aku full charge, aku keluar rumah pukul 8, lepas tu dalam tengah hari dah lebih dari separuh dah hilang. By the time pukul 2 aku nak kena cucuk power bank dah sebab iPhone bateri tak pernah tahan pun actually. Ini mengikut pengalaman aku lah pakai kan. So far aku punya experience. Orang lain mungkin lain, tapi aku yang hanya sekadar nak ambil gambar sikit, reply WhatsApp, scroll IG, upload story sikit, bateri dia memang tak tahan. Honestly, aku kena bawa power bank extra kalau aku pakai phone ni. So iPhone korang tak boleh expect much. Bateri dia memang tak tahan, bukan macam Android. So ini experience aku lah so far. Satu hari 2 kali charge. Let's say kalau korang banyak pakai dekat luar. Let's say kalau korang banyak ambil video pula, banyak edit, silap-silap satu hari 3 kali charge. Lepas tu pula, okay, Apple Intelligent. Aku dah pakai, honestly aku tak pakai pun any features Apple Intelligent dekat dalam ni sebab aku dah pernah buat test Apple Intelligent punya editing, memang dia tak kena lah. Dia banyak yang perlu improve. So as a solution, aku install ChatGPT, Google Gemini dekat dalam untuk buat kerja-kerja AI. So pendapat aku so far pakai Apple Intelligent masih belum matang lagi dekat Apple punya device ni. Dia tak cukup power. Last but not least, bagi aku so far aku pakai, let's say kalau korang perlukan phone lama dah tak upgrade, bagi aku let's say kalau korang sekarang tengah pakai iPhone 13 series dan ke bawah, in case kalau korang upgrade, memang boleh nampak dia punya beza dia. So lepas tu kalau korang pakai 14, 15 dan ke atas, sangat susah nak nampak beza dia. Korang
Unless korang memang hardcore user, banyak edit video, banyak ambil video, korang boleh notice. So far, let's say kalau korang perlukan device yang memang it just work, buka terus boleh pakai, login je Apple ID, semua dah ada. At the same time, korang plan, macam korang yang jenis tukar-tukar phone tu, plan nak resell balik iPhone. Kalau tak, ada lagi device yang lebih baik dekat luar sana. So far, inilah experience aku pakai. And aku pakai banyak phone actually. And iPhone ni salah satu device yang memang aku pakai untuk, sebab email aku semua dalam ni. At the same time, aku akan sentiasa bertukar-tukar phone. So, itulah so far pengalaman aku pakai. Sangat fragile. But, let's say kalau korang sayang phone korang, pakailah casing. Yang paling penting, let's say kalau korang nak resell, dia ada harga. So, macam korang kat luar sana, apa pendapat korang? Macam